Woi, tengah hari butuh ni kau nak ke mana? Macam tunggul kau buat aku kat sini Tak ada adat betul. Apalah Pakcik Bram ni. Asyik nak marah aja. Kami ni nak nuntut ilmu sama atas misai. Kerja bodoh nama itu. Apa maksud pakcik cakap kami bodoh? Dah tu Roy. Saya lawan orang tua ni. Apa tidak kau cari ke rumah atas misai tu? Elok kau belajar ngaji lagi. Dia tu dia ilmu pukau. Nak pukau ni orang. Alah pakcik. Tak mempan ilmu pukau tu sama kami tu pakcik, tahu tak? Kami baca je 2 ayat dari arwah bah kami tu, luntunglah ilmu pukau tu. Au. Kalau kami belajar mempukau, kami pukau Pakcik. Biar Pakcik tak takut sama bini Pakcik lagi. Pakcik kan takut bini. Iya. Aku ketuk kau pakai ni Kang. Kalau macam tu aku tak takut doh. Aku berserah sama Allah Taala. Jangan dia buat macam itu kau Kalau hal macam tu tak boleh dalam agama. Jangan dia buat macam itu kau Berdosa kau. Luanlah aku makan asam garam pada Miko je, tahu tak? Itu salah pakcik sendiri. Siapa suruh pakcik makan asam garam sampai tua? Kan sakit-sakit kepala? Budak bebal, bahlul. Asam garam tu kan kaedahnya. Yang dimakan tu nasi, bukan asam garam. Ya tak, John? Dah berambus minggu sana. Aku ketuk pakai ni Kang. Tawado jawab. Yuklah Roy, kita tinggalkan orang tua ni. Tak dapat dia kasi tahu budak ni. Sesak aku dibuat ni. Ngapu sungut-sungut tu bang? Awak darah tinggi. Kan cepat mati. Jangan dolah aku besok bang. Membela je dia tu. Bukan dibela, tapi usah dilayankan budak tu bang. Salah aja aku ni. Besok kalau terjadi apa-apa pada budak berdua tu di rumah atas misai, aku tak mau tanggungjawab dah. Dalam agama tak boleh belajar ilmu hitam tu dah. Dari nenek moyang kami dulu lagi. Najis. Takut kami tak berani dah. Roy sama Johnny tu pergi berjalan aja di rumah tu kisah itu. Tak mungkinlah Johnny nak menuntut ilmu kau. Serah di kau lah Minah. Pokoknya Roy, aku nak menuntut ilmu pemikat betina sama atas misai. Kalau aku John, aku nak nuntut ilmu kebal racun dengan ilmu pukau. Soalnya biar aku kebal dan kuat. Nak kero. Ngapu tu nonong tu? Tak nampak batang hidung orang? Ini tahu punya. Kami nak ke rumah, nak menuntut ilmu. Ilmu apa? Gini tah, kalau Johnny nak belajar ilmu pukau, kalau awak nak belajar ilmu kebal. Mana boleh. Elok aku mengaji lagi daripada belajar itu semua. Dah atas buang ilmu semua tu dah. Tinggallah lagi ilmu menyongkit. Sebelum atas mati, elok atas turunkan ilmu tu ke kami lagi. Miko menyembah suah atas mati cepat. Bukannya kami menyumpah. Atah kan dah tua lesot. Elok Atah turunkan ilmu tu dengan kami berdua dengan Johnny ni. Betul niat Miko ni. Tak jam ini nak bergurau dah Tah. Nak juga belajar. Dia tumbuh misai macam anjing laut. Apa salahnya? Misai anjing laut. Oh, Miko mengatakan aku Tunggulah ilmu pukau lagi aku. Tengoklah Miko. Kalau kau ajar budak macam misai anjing laut, awak ada cakapnya. Pasal misai, kecil hati dia Roy. Dah lah John. Tak usah kau takut. Bukan gitu Roy. Dia tu ada ilmu pukau. Aku cabut tidak dah John. Tapi aku tak takut dah. Aku mengasuh bersalah Roy. Elok kita ke rumah dia lagi. Minta maaf. Sekalian belajar ilmu pukau. Pakai mengajuk pula. Dah turun kajut macam tu. Dah lah kalau macam tu. Loyo tekak, kembang. Tengah hari butuh ni kau nak ke mana? Tidak ada jawab. Aku mengasuh salah Roy. Aku mengasuh bersalah Roy.
Elok video. Elok. Siapa suruh pakcik makan seragam sampai tua? Kan sakit-sakit. Ni kau menyumpah atas mati.